ada banyak amalan murah rezeki untuk kabulkan doa, kabulkan hajat. Tapi satu amalan ni memang buat Fiza jatuh cinta sebab Fiza ada alami sesuatu, apa yang Fiza minta tu terus dapat, terus terkabul. Apa amalan tu? Sedekah subuh. Sedekah subuh sama macam sedekah yang lain, tapi sedekah subuh ni buat waktu pagi tau, waktu subuh tu. Habis solat subuh, sebelum naik matahari, sebelum duha, kita sedekah. Tak kisah berapa pun. Yang paling penting konsisten, buat setiap hari, buat selalu. Kalau macam Fiza, sebelum ni Fiza mula-mula Fiza buat RM1. Tu Fiza naikkan buat RM2. Sebab Fiza memang dah hajat, dah niat, memang setiap hari Fiza nak sampaikan ilmu, apa yang Fiza belajar, apa yang Fiza alami, apa yang Fiza, macam ni Fiza nak konsisten sampaikan ilmu setiap hari, buat video macam ni. Tapi dah 2 hari ni rasa macam lesu, tak ada semangat, rasa malas. Tak tahu semangat tu hilang pergi mana. Tiba hari ni tergerak hati nak buat sedekah subuh. Buat sikit je, buat RM2. Doa, ya Allah lancarkan urusan aku hari ni. Doa je tu terus semangat tau. Terus rasa berat kat kepala, rasa badan berat tu semua hilang. Masya Allah. Allah kabulkan terus masa tu. Tu yang boleh nampak Fiza buat konten ni. Dia juga selitkan doa untuk bisnes. Masya Allah. Tengah hari petang macam tu, terus order banyak masuk tau. Dari fokus sedekah subuh. Kalau selitkan doa untuk sihatkan badan, memang cepat sembuh. Kalau sakit tu berat pun, Alhamdulillah Allah hantar hamba Allah hantar stranger ke, Allah hantar macam tiba-tiba dapat ilmu macam mana nak sembuhkan penyakit tu. Bila kita buat yang cara ilmu tu sembuhkan penyakit tu, terus sembuh. Kan kita punya rezeki ni lain-lain, berbeza-beza. Tapi bila kita dapat ilmu untuk sembuhkan penyakit tu, kita buat sembuh penyakit, rezeki. Maksudnya terkabul hajat. Kalau ada hajat yang besar, cuba buat setiap hari konsisten. Memang terkabul. Walaupun lambat terkabul, tapi dia sikit kita dapat ilmu, kita dapat pencerahan. Lepas tu berapa hari tu terkabul. Masya Allah. Kenapa sedekah subuh istimewa? Sebab Allah dah sediakan ada 2 malaikat turun ke langit pada waktu subuh. Tak pasti hadis yang mana satu, tapi insyaAllah nanti Fiza buka balik. 2 malaikat ni, satu malaikat ni memang khas doa untuk siapa yang bersedekah.